Okey, ini video ketiga. Liana ada kat dalam. Dia tengah nak suruh dia buat video tapi dia tengah ada masalah jerawat. So dia kata nak settlekan masalah jerawat dulu. Baru dia boleh buat video. Yang Abang Zack ni pula ada masalah perut. Jadi tak boleh nak tunjuk lah muka sangat. Tunggu masalah perut ni settle. Perut ni macam boncit sikit. So dah slim nanti bolehlah kita buat video. Jadi sekarang ni di kedai kita dekat Pagu Jaya. Pagu Jaya itu roundabout Pagu Jaya. Bukan roundabout Pagu Jaya, roundabout yang baru. Pagu Jaya. Ini yang lorong belakang tau. Siapa yang tahu duduk Pagu Jaya ni, Top Opal, kita belakang Top Opal. Yang ini IKBN. Kita berada betul-betul kat belakang IKBN lah. Ini dewan makan dia rasa ni. Itu masjid. Belakang kita Top Opal. So kita kat belakang, kita lorong yang last sekali, itu roundabout tu. Ini ada beberapa kedai lah. Next station dia tak buka lagi, nak sewa. Ni yang kedai printing tu kan, dah tutup. Kat sini banyak lah dah tutup. Sebab mungkin dia lorong belakang ke apa ke. Kat sini, situ ada juga kedai snooker. Next station ni dia nak sewakan. Masa tu kita dah tengok juga. Tapi kita ambil yang ini. Mungkin lah in the future mungkin kita ambil dua ke tak tahu lah. Tapi kita cerita yang ni lah, kita ambil yang ni sebab dia dah banyak renovate lah. Ini yang satu kedai printing ni, 1, 2, 3 ni marah punya ni. Dah 2 minit okey lah, kita sambung lah. So follow lah untuk sambung kita punya cerita. Okay, bye.